Dari pelbagai lokasi, kami berkumpul dalam satu pertemuan. Dia datang sini? Tak. Dia tempat kereta. Dia cuma tempat kereta. Kita naik taksi. Bermulanya sebuah rehlah di mana Rabat menjadi titik awal kisah yang penuh makna. Nampak muka dia kan? Kami berangkat menuju ke lapangan terbang Rabat, menunggu untuk menyambut ketibaan Tuan Guru Datuk Syekh Haji Muhammad Hafiz Slamat dan keluarga yang baru saja tiba dan mendarat dari Geneva, Switzerland. Paling best. Langkah pertama kami dimulakan dengan membuka lembaran perjalanan mencari keberkatan di bumi Maghribi. Perjalanan bermula bergerak ke arah selatan meninggalkan ibu kota Rabat. Semakin jauh merentasi bumi Maghribi, kami menghala ke kawasan pedalaman yang lebih tinggi dengan melihat pemandangan bertukar kepada bukit bukau, kepada sungai bermusim, tanah jingga kemerahan dan berbatu yang menandakan kami mula menghampiri kawasan kaki banjaran. Ketinggian melebihi 1,000 meter dari paras laut, dengan pemandangan ikonik Pergunungan Atlas Tengah dan melalui jalan hutan pokok oak di sepanjang lereng pergunungan. Meskipun laluan yang berliku dan tajam, tersergam indah panorama gaung mendalam dan puncak-puncak bukit batu yang boleh dilihat dari tingkap kenderaan. Menghampiri ke destinasi, kami melalui di kawasan pekan di atas cerunan bukit. Kelihatan rumah-rumah batu atau rumah tanah liat milik komuniti bertempatan. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di kawasan perkampungan Maulai Bonza. Di sinilah bersemayamnya jasad seorang wali besar, Imam Abu Ya'za. Di lereng gunung ini terukir teguh 3 kalimat keramat: Allah, Al-Watan, Al-Malik. Ianya sebuah lambang penyatuan suci yang meletakkan Allah di tempat tertinggi, disusuli kecintaan pada tanah air dan kesetiaan kepada Raja. Kami meneruskan perjalanan dengan berjalan menuruni lereng bukit
dan menyusuri lorong-lorong di celah kediaman penduduk sebelum tiba di kawasan makam. Setibanya di makam, kami menunaikan sembahyang jamak takdim, zuhur dan asar. Kemudian kami dijemput oleh penjaga makam menikmati makanan tradisi masyarakat Maghribi iaitu kuskus. Lazimnya makanan ini dimasak pada hari Jumaat. Namun pada hari tersebut kami tiba hari Selasa dan rezeki kami dapat menikmati hidangan tersebut. Mudah-mudahan dengan niat menziarahi seorang wali Allah, kami yang hadir dikurniakan keberkatan serta mendapat limpahan berkah daripada sahibul makam Imam Abu Ya'za. Imam Abu Ya'za atau lebih dikenali Abu Ya'za Yal-Nur Ibnu Maimun Ibnu Abdullah Dukali Hazmiri Al-Gharbi yang lahir sekitar 438 Hijrah dan wafat pada 1 Syawal 572 Hijrah bersamaan 2 April 1177 Masihi ketika umurnya 134 tahun. Sahibul Makam Syekh Abu Ya'za radhiyallahu ta'ala dan ditanyakan akan Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani Abdul Aziz, siapakah pada itu zaman seorang wali yang bersama-sama Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani setaraf dengan dia pada itu zaman, maka disebut oleh Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani iaitu seorang berkulit hitam dari Maghribi namanya Syekh Nur Abu Ya'za. Dia adalah seorang sufi yang sangat zahid. 15 tahun bermujahadah di padang pasir Maghribi hingga berkawan dengan singa dan segala binatang yang buas. Dan salah seorang muridnya yang sangat terkenal iaitu Imam Abu Shu'aib Abu Madian Al-Maghribi At-Tunisi, seorang waliullah yang sangat besar. Dan Allah ini banyak mengajar kita supaya bermujahadah atas tarik zahid di dunia dan hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan era kita kabul, ajar kita pun kabulkan Allah berkati Syekh radhiyallahu anhu. Lihadur Syekh Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Setelah itu kami bertemu dengan penjaga makam dan Tuan Guru Datuk Syekh Haji Muhammad Hafiz Selamat diberikan wazifah serta kami para jemaah mendapat doa berkah dari mereka itu. Wazifah, nah. وظيفة هذا السيف Saif. Alhamdulillah, syukran. إصحاب Sedikit isi doa syaya lana. بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إخواننا الله يقضي غرضكم آمين. الله يوفي مرادكم آمين. الله يصلح عليكم آمين. الله يوفقكم آمين. الله يوفقكم آمين. الله يحفظكم آمين. الله يستركم آمين. الله يعينكم آمين. الله يجزيكم آمين. الله يفضل عليكم آمين. يجعلكم خير خير. Hari kedua di Bumi Maghribi, kami mengambil peluang untuk berehat seketika daripada perjalanan ziarah. Kami berjalan kaki menyusuri kota Rabat, menikmati suasana dan kehidupan masyarakat setempat sebelum menaiki taksi menuju ke Bandar Saleh. Setibanya di sana, kami menyusuri lorong-lorong pasar tradisional yang meriah dengan pelbagai jualan seperti rempah ratus, pinggan mangkuk, kraft tangan dan cenderamata sambil menikmati keunikan budaya masyarakat setempat. Pada sebelah petang, ketibaan rombongan seramai 21 orang jemaah dari Al-Jendrami tiba di Hotel Gardenia Rabat menambahkan lagi kemeriahan bermusafir bersama. Setelah berjam-jam merentasi langit dari Malaysia ke Maghribi, akhirnya kami dipertemukan untuk meneruskan rehlah dan ziarah bersama. Marhaban.
Selepas berehat seketika, rombongan jemaah memulakan aktiviti pertama mereka dengan berjalan kaki menikmati suasana Kota Rabat. Seterusnya kami menaiki tram menuju ke Old Town Rabat untuk membeli belah, melihat kehidupan masyarakat sambil menikmati makan malam bersama. Satu, dua, tiga. Pada hari ketiga, kami mendaftar keluar dari Hotel Gardenia dan memulakan perjalanan dengan menaiki bas yang disediakan menuju ke Jabal Alam untuk menziarahi makam seorang ulama besar. Perjalanan ke Jabal Alam melalui jalan pergunungan di wilayah barat Laut Maghribi yang merupakan sebahagian daripada banjaran Pegunungan Rif. Laluan mendaki yang agak tinggi dan curam memberikan tekanan kepada kenderaan. Bas yang kami naiki terpaksa diberhentikan seketika di tepi jalan akibat masalah enjin yang terlalu panas. Aduh, sejuk. Abang. Overheat. Panas. Aku pun panas.
Selepas enjin bas kembali stabil, perjalanan diteruskan mendaki ke arah puncak yang berketinggian sekitar 1,200 meter dari atas paras laut. Akhirnya, kami tiba di perkampungan di Jabal Alam, kawasan perbukitan Rif, membentang luas sejauh mata memandang yang menempatkan makam tokoh Sufi Maulai Abdul Salam Al-Mashish. Untuk sampai ke makam Maulai Abdul Salam Al-Mashish, sebahagian jemaah menaiki kenderaan, manakala yang lain berjalan kaki mendaki bukit demi mengelakkan enjin bas mengalami masalah akibat pendakian dan muatan yang berat. Perjalanan menuju ke makam bukanlah mudah. Para jemaah perlu bermujahadah mendaki anak tangga yang tinggi dan mencabar. تعيثنا تغيثنا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم. Maulai Abdul Salam, anak kepada Sidi Abdul Mashish, merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu baginda yang mulia Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di sebuah perkampungan kecil sedikit di bawah puncak Jabal Alam sekitar tahun 559 atau 563 Hijrah mengikut perbezaan pendapat para ahli sejarah. Perjalanan hidup tokoh Sufi Agung ini berakhir pada tahun 622 Hijrah ketika berusia sekitar 59 hingga 63 tahun. Beliau ditemui syahid dibunuh oleh pembunuh upahan, Ibnu Tawajin, seorang tukang sihir dan nabi palsu yang ditentang keras oleh Maulai Abdul Salam. تنقسم حياته إلى 3 مراحل. Dalam hidup Abdul Salam Mashish ni dia ada 3 marhalah. نعم حفظ القرآن كله بقواعده وتجويده على سنة 12 عاما.
12 سنة عامة كان حفظ القرآن كله 12 سنة. وهذه المرحلة الأولى كانت في قراءة القرآن وتعلم قواعده وتجويده. المرحلة الثانية كانت في الزواج وتربية الأولاد Umur 12 tahun, Maulid Abdul Salam bin Mashish dia dah hafaz Al-Quran, qiraat sab'ah dengan tajwid semua dengan qawaid Al-Quran dah hafal. Itu marhalah yang pertama. المرحلة الثانية كانت في تربية الأولاد والزواج والفلاحة كجميع الناس. Hafal Al-Quran tu dekat marhalah pertama dalam hidup dia. Marhalah kedua pula, Abdul Salam Mashish time dia kahwin, dia tarbiyah anak dia, dia filahah, dia berkebun, bertani. Itu fasa yang kedua, marhalah kedua. المرحلة الأخيرة كانت في تعبد الله والخلوة وكانت في الخلوة وتعبد الله عز وجل والتقرب من الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. Selepas marhalah pertama hafal Al-Quran, lepas tu marhalah kedua berkeluarga, beranak, bekerja, bertani. Marhalah ketiga adalah marhalah di mana Abdul Salam Mashish dia beruzlah, dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. والمرحلة الأخيرة كما قلنا كانت في تعبد الله عز وجل. ومولى عبد السلام مشيش مات شهيدا، مات مقتولا عن أحد أعدائه. كان أبو الحسن أبو الطواجن هو الذي قتل مولى عبد السلام مشيش، ومولى عبد السلام مشيش مات شهيدا، مات مقتولا شهيدا. Sahir. نعم. Sahir min sihri. لا ليس بسحره، قتله. Kemudian Abdul Salam bin Mashish dia adalah seorang syahid kerana dia dibunuh oleh ابن الطواجن هو الذي قتله. Ibnu Tawajin. Ibnu Tawajin ni dia hantar orang untuk membunuh Abdul Salam Mashish. الذي مولى عبد السلام مشيش مات شهيدا، مات مقتولا شهيدا. Abdul Salam bin Mashish ni meninggal dibunuh dan syahid. وهذه واحدة من كرامته، ومات شهيدا مات شهيدا مقتولا. Dan mati kena bunuh ni, syahid ni, ini adalah salah satu daripada karamah. وتلميذه الوحيد الذي أخذ عنه الأسرار الصوفية والعلوم الروحانية هو أبو الحسن الشاذلي، تلميذه الوحيد. Salah satu anak murid Maulid Abdul Salam bin Mashish yang ambil kerohanian, kesufian daripada Maulid Abdul Salam bin Mashish adalah Abul Hasan Syazili yang famous kat Mesir tu. وهو تلميذه الوحيد الذي أخذ عنه سره وسره الروحاني والعلوم الروحانية. والدعاء الوحيد الذي أخذ من مولى عبد السلام المشيش هو دعاء الصلاة المشيشية. نعم. So yang memiliki asrar, rahsia-rahsia Abdul Salam Mashish adalah Abu Hasan Syazili. Dan antara doa yang dikembangkan sekarang ni adalah selawat Mashishiyah. هذا موجود هنا مولى عبد السلام المشيش وابنه الأكبر وخادمه Muhammad ismuhu. محمد. نعم. Dalam ni ada 3 orang. Yang pertama Maulid Abdul Salam bin Mashish. Yang kedua anak Abdul Salam Mashish, Muhammad. Yang ketiga adalah khadim Abdul Salam Mashish. Ada 3 orang kat dalam ni. نعم. Isim dia al-khadim. أبو خدامة، اسمه أبو خدامة. Abu Khudamah. وهنا مدفون حفيده. حفيده. دفن حفيد. هذا حفيد سيدي عمر. هذه ديال الحفيد أو ديال الوزلة؟ نعم. هذه ديال مكان بلاصة ديال الوزلة أو ضريح. لا هذاك مكان هذاك تسمى حفيده سيدي عمر. Dekat dalam belakang ni pula ada makam cucu kepada Abdul Salam Mashish, Sidi Umar. Belakang ni. نعم سيدي عمر. وهناك في الأسفل أبو الحسن الشاذلي، في الأسفل في الحصن التي متشر الذي ولد فيه مولى عبد السلام المشيش. عين شزل. هذا الشاذلي أبو الحسن الشاذلي. هذا بلاصة ديال الخلوة. خلوة نعم هنا في الأسفل. هذا. لا هذاك تسمى سيدي عمر، الخلوة هنا في وراء الضريح. نعم. Warak darah. نعم. Dekat belakang kubur ni ada tempat Abdul Salam bin Mashish berkhalwah kat belakang ni. Wah, kasih barakallahu fik. إذا بغوا يزوروا الخلوة مشوا معهم يزوروا الخلوة، وكاين مسجد جمع الملائكة الفوق. Dan dekat atas lagi tu
kalau naik lagi atas, ada satu masjid. Nama masjid tu Masjid Malaikah. Dia lahir Sultan Ali Syah Abdul Qadir Jailani. Qadir Aziz dapat isyarat. Perintah daripada Allah pergi ke Maghribi. Kerana ada seorang wali kutub dilahirkan. Maka dia dengar Syah Abdul Qadir Jailani mendapat ilham, dapat isyarat. Angkat olehmu ya Abdul Qadir akan kaki kiri kamu ke Maghrib. Kerana satu kutub telah lahir. Maka Sultan Allah Syah Abdul Qadir Jailani datang sini. Jumpa ayah dia, Ibn Mashis. Jadi Ibn Mashis bawa anak dia seorang. Maka kata Syah Abdul Qadir, nak. Mana dia? Satu lagi. Bawa lahir. Maka Syah Abdul Qadir ambil budak tu, dia doa. Ya. Syekh Abdul Salam ni ada tukang sihir Ibnu Sahir. Kahin. Ibnu Tawajih ni dia bela jin. Jadi jin dia selalu terbang sini. Antara dua gunung. Tiba masa Syekh Abdul Salam tengah beribadat, jin tu tak boleh cross. Mati kena panah. Kena api. Jadi bila dia lambat jumpa Ibnu Tawajih tu, duanya ni tukang sihir tanya, kenapa lambat? Tak boleh cross mountain ni. Kena terbakar. Bagaimana saja hantar orang bunuh. Misalnya itu asalnya kenapa dia mati dibunuh. Ya? Jadi karamahnya memang kelebihan. Habib Abul Hasan Al-Syazali masa nak ziarah Syekh ni, dia duduk di bawah bukit. Dia kata dia keluarkan segala ilmu dia. Dia keluarkan segala amalannya supaya dia jadi fakir, kosong. Datuk kena kosong. Keluarkan. Poket pun kosong. Dia kosongkan ilmunya, kerohaniannya supaya dia Abdul Mashis terima dia sebagai murid. Mesti kosong habis. Apalagi kosong dunia, ilmunya dikosongkan. Mana kehebatannya kosongkan. Ya, amalannya dia kosong. Mana dia fakir Allah, kosong tu. Bila dia tengah jalan, Ibn Salam turun, dia naik, jumpa kat tengah. Maka kata Syekh Abdul Salam, apabila kau telah kosongkan hati kau daripada segala-galanya, bahawa kau boleh isikan ser dia tu kepada murid. Itu kelebihan mengkosongkan hati. Jadi itu yang dia berkhidmat. Syekh Abdul Hasan Syazili radhiyallahu anhu pada itu mendapat maqam yang tinggi. Seterusnya kami pergi ke tapak solok Maulai Abdul Salam Al-Mashish, tempat beliau mengasingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafadhal. Kiblat. هذا الخلوة. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفؤوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله منقه. أجزنا هذا أجزنا هذا هذه في هذا الصلاة. صلاة المشيشية. هذه الصلاة المشيشية، صلاة ديال القطب ربان الشيخ من عبد السلام، الورد اللي كان يتلوه الشيخ من عبد السلام، صلاة من نظامه هو اللي نظم هذه الصلاة على رسول الله. نعم. أجزنا. نعم، هذه كما قال لك هذا الدعاء، صلاة المشيشية هي دعاء الوحيد الذي
تركها لأبو الحسن الشاذلي هو الصلاة المشيشية. هذا الدعاء الذي تلوناه. نعم. تقبل الله قبل الله إجازة يا شيخ. تقبل الله سيدي. تقبل الله لا سيدي. تبارك الله تبارك الله والله تعالى تبارك تقبل الله تعالى تبارك. أين بلد؟ أنا من ماليزيا. ماليزيا. تبارك الله تبارك الله. اسمي محمد حفيظ. محمد مشرفين على محمد. مشرفين عن مشرفين. أجل تفضل إلى ماليزيا. الله تعالى وتبارك يحفظ البركة. الله يبارك الله تعالى وتبارك يسرب الأمة. الله تعالى وتبارك يسرب الأمة. الله يسلمك. الله تعالى وتبارك تقبل الله تقبل الله شيخ تقبل الله. شكرا جزيلا. تقبل الله تقبل الله. هذا أروح من عندك. ما هذا؟ باروك شجرة. مبروك. من شفشاون إلى فاس. بعد الفاس. والجبل أطلس؟ جبل أطلس لا مش هذا جبال الريف. الحمد لله. أطال عمرك. أمين. آمين. حفظكم الله. أطال عمرك. Setelah menunaikan sembahyang di Masjid Malaikah, kami berempat bergerak menaiki kereta menuju ke sebuah lokasi iaitu mata air di kaki Gunung Jabal Alam. Berat. Betul. Lagi saya pegang. Ini Ain Abdul Hasan Asyazili radhiyallahu anhu mandi 3 kali ketika nak bertemu dengan gurunya Sayyidi Syekh oleh Salam Abdul Bashir. Ada riwayat mengatakan Ain tu kat situ. Jadi untuk menenang orang air kubus. Oh masih keluar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan dia boleh panjat lah. Oi, 3 kali Ustaz boleh. Perjalanan diteruskan pula menjejaki dan melawat rumah kelahiran Maulai Abdul Salam Al-Mashish. Pasang bunyi kan.
Aku Semata-mata kota. bukan kubur lah. Oh, Tabarukanah. Rumah ayah dia. Rumah dia di sini yang Syekh Abdul Qadir. Oh, sini rumah. Keluarkan satu-satu anak tu. Dekat sini. Deruan angin di puncak Jabal Alam seolah-olah setia menyapa sepanjang keberadaan kami di sini. Malah ketika kaki mula melangkah pulang, hembusan kencang yang tiba seakan-akan meninggalkan 1001 kenangan dan lambaian syahdu buat kami yang datang berziarah. صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفؤوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقه وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقه ولا شيء إلا وهو به منوط إن لولا الواسطة لذاب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا من نصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه واسج بي في بحار الأحدية وشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب أعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وصلني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك